Kenapa nama tempat ni Pasir Gudang? Dulu ada gudang penuh pasir ke? Atau sekadar nama panggilan orang dulu-dulu? Tahun 1918 dulu, tempat ni diteroka oleh seorang lelaki bernama Long Abu dari Riau. Dia namakan tempat ni Kampung Pasir Udang. Lama-kelamaan, penduduk makin ramai. Ada keluarga Melayu dan sedikit Cina yang bekerja sebagai nelayan, petani dan buruh ladang. Nama berubah bila kawasan Ulu ada lombong pasir. Dan pasir dikumpul banyak-banyak untuk dieksport ke Singapura. Disebabkan pasir dilonggok macam gudang besar, orang mula panggil tempat ni Pasir Gudang. Dari situlah nama kekal sampai hari ini. Bayangkan kalau masih nama Pasir Udang. Mungkin sekarang orang ingat tempat ni penuh udang je, bukan kawasan industri. Korang nak buat video animasi sendiri? Follow dan klik link di bio!